GM Magnus Carlsen, pemain nombor 1 dunia menunjukkan prestasi yang tak berapa nak bagus. Kalah 4 kali di kejohanan Norway Chess baru-baru ni. 4 kali tu banyak untuk level beliau. Okey, kita nak tengok game terakhir dia menentang juara dunia sekarang iaitu GM Gukesh. Kat sini putih Magnus mainkan pawn pergi ke E4 dan kita ada C6 dibalas oleh Gukesh. Ini adalah Caro-Kann defense. C4, D5 dan seterusnya pawn E makan pawn D, pawn C makan pawn D dan seterusnya makan balik kat situ. Kita ada knight F6 serang pawn kat sini dan knight C3 kawal pawn tersebut. Knight makan pawn dan lepas tu knight ke F3. Okey, knight C6 kat sini, bishop ke B5 dan pawn E6 kat sini. Putih buat castling 0-0, bishop E7, pawn D4, 0-0 castling, rook ke E1 dan seterusnya bishop ke D7, bishop D3 oleh Carlsen. Okey, ini adalah opening yang biasa sangat dimainkan lah di peringkat dia tinggi. Memang sama je dia punya posisi. Dan kat sini Gukesh mainkan rook ke C8 macam biasa untuk ambil file C kat sini, kawal-kawalan kat situ. Okey, dan putih putuskan untuk makan knight di D5. Kita ada pawn E makan knight balik D5 dan seterusnya knight ke E5 kat sini. Adakah pawn di D4 ni percuma? Tak. Okey, sebab kalau Gukesh makan pawn tu, Magnus mungkin akan mainkan bishop, boleh makan pawn di H7 sambil buat check dan sambil buka serangan. Jadi kat sini kalau king makan bishop, queen akan makan knight lah. Jadi tak free pun pawn tu. Okey, so lepas knight ke E5 kat sini, Gukesh tak makan pun pawn tu, dia gerakkan bishop dia pergi ke F6 kat sini untuk letak serangan, tambah pressure, tekanan ke atas knight E5. Kat sini bishop F4 kawal knight tu dan kita ada pawn ke G6. Okey, queen B3 kat sini, knight A5 serang queen sambil kawal pawn B7 yang queen nak makan tadi. Jadi queen lari ke B4 kat situ. Kita ada bishop ke E6, rook A ke D1 dan seterusnya rook ke E8. H3, bishop E7 serang queen sekali lagi dan queen lari ke A4 dan queen keluar ke B6. Okey. Kat sini putih ataupun Magnus mainkan knight masuk ke D7 serang queen. Semestinya queen tak boleh makan pawn lah sebab kat sini bila queen tu tak kawal knight, knight tu hanging free, boleh makan macam tu sahaja. Okey, sebab tu kat sini hitam makan knight di D7 guna bishop dan selepas queen makan balik bishop tu kita ada nampak serangan nak makan bishop di E7. Kat sini Gukesh mainkan knight ke C6, kawal bishop tu dengan guna knight dan kita ada queen makan pawn di D5 yang percuma. Okey, kat sini ya Gukesh boleh je nak makan pawn ke mana-mana satu, boleh, tak ada masalah, tapi dia tak nak makan terus. Dia letakkan dulu rook E dia ke D8 serang queen terlebih dahulu dan selepas queen lari ke B5. Kat sini sepatutnya apa yang Gukesh buat ialah dia dah boleh makan pawn D4 kat sini guna queen. Sebab ini bagus sebab menyerang bishop sambil-sambil tu. Okey. Tapi kat sini Gukesh mainkan bishop ke F6 terlebih dahulu dan ini menyebabkan Magnus untuk queen makan queen di B6. Kita ada pawn makan balik queen dan selepas itu bishop ke E4 oleh Magnus. Okey, rook makan pawn D4, rook makan rook dan kat sini sekali lagi Gukesh buat satu gerakan yang tak berapa bagus. Patutnya dia boleh je makan menggunakan bishop dan menyerang pawn dan tak ada masalah kat sini lah. Tapi kat sini dia mainkan knight makan rook, membenarkan bishop untuk makan pawn B7. Sebab apa? Sebab idea Gukesh kat sini ialah dia nak aktifkan dia punya rook lari masuk ke C2 dan ini adalah rook yang sangat bagus. Tapi masalahnya Carlsen sebenarnya dah nampak benda ni dan dia gerakkan bishop ke H6 dengan idea nak masuk dan buat checkmate kat sini. Okey, knight E6 tutup blok macam ni dan satu gerakan bagus sekali lagi oleh Carlsen ialah pergi rook ke C1. Dan kat sini ini menyebabkan Gukesh jadi takut sikit nak makan pawn di B2 sebab bila dia makan macam ni Carlsen boleh buat check kat belakang dan kat sini paksa knight untuk blok dan kat sini putih boleh gerakkan bishop dia ke D5 dan ini mungkin sedikit tak okey untuk dimainkan oleh hitam. Tapi tak ada masalah sangat pun. Tak ada masalah sangat. Tapi mungkin di peringkat tertinggi, ini sangat-sangat susah untuk dimainkan. Jadi Gukesh tak nak benda ni berlaku. Dia pun makan sahaja rook di C1 tu check dan bishop makan. Dan kat sini kita dapat tengok hitam kehilangan satu pawn lah. Okey, naik ke C5 kat sini. Bishop ke D5 dan seterusnya naik ke A4. Nak makan pawn
di B2 dan pawn ni tak boleh defend. Okey, kalau pawn ni cuba lari, cuba tolak ke atas ke mana-mana, knight akan masuk ke C3. Nak buat check, nak buat fork kat sini sambil serang bishop juga. Dan kalau bishop lari sambil kawal petak tu, memang B5 boleh ditolak, serang bishop. Bishop larilah ke mana-mana, kita boleh dah makan pawn A2 sambil nak makan bishop lagi, nak makan pawn lagi. Ini ada masalah pula untuk Carlsen. Jadi putih kat sini kata, okey, pawn tu dah mati, dia gerakkan king ke F1 untuk rapatkan ke sebelah sini. Okey, knight makan pawn B2, kita ada king keluar, king F8 dan bishop E3 kat sini, serang pawn tu. Dan sekali lagi, pawn ni tak boleh dikawal pula. Okey, kalau tolak ke depan, memang bishop akan ke C6, serang pawn. Dan kalau tolak lagi, bishop akan ke D2, serang pawn kat sini. Ya, boleh kawal dekat sini. Tapi, selepas bishop ke B5 kat sini, kita dapat tengok, knight pula yang terperangkap, tak boleh nak keluar, manakala bishop putih bebas nak pergi ke mana-mana. Jadi ini, Gukesh nampak, jadi pawn tu memang tak dapat diselamatkan. Jadi Gukesh gerakkan king ke E7 dan kita ada tak makan lagi, Magnus gerakkan king ke D2. Knight A4 kat sini, king lagi, bishop E5, bishop B3 serang knight, knight pergi check di C5, king lari, F5, king masuk lagi dan kita dapat tengok king Carlsen dah berjaya masuk ke kawasan hitam. F4 oleh Gukesh cuba untuk buat sesuatu kat sini. Okay, bishop lari dan king ke D7, barulah king makan pawn di B6. Dan kita dapat tengok, idea Carlsen kat sini adalah nak suruh pawn dia di A ni untuk maju ke depan dan naik tukar jadi queen. Okay, alright, knight E4 cuba untuk makan pawn dan kat sini pawn ni sekali lagi tak boleh dikawal pun. Sebab kalau bishop cuba kawal, memang bishop pergi check kat sini dan ada fork kat situ, mati juga pawn F2. Jadi sebab tu Carlsen pergi bishop ke C1 dan selepas knight makan pawn F2, memang 3 pawn lawan 3 pawn, tapi kedudukan Carlsen kat sini lebih bagus sebab dia ada satu pas pawn dan juga dia ada 2 bishop, double bishop yang boleh kawal kawasan yang luas. Okay, alright, bishop D5 kat sini, kita ada bishop D4 check, king lari dan G5, king C4 serang bishop, bishop lari ke B6 dan seterusnya bishop F3, kawal kawasan ni tak bagi pawn tolak. Okay, naik ke H1, bishop D2, naik keluar ke G3 dan kita ada A4 mula untuk tolak ke depan, king C7, A5 serang bishop, bishop lari ke F2 dan king ke D5. Kenapa tak pergi sebelah sini? Tengok, bila king hitam sibuk ke sebelah sini, king putih mula pergi ke sebelah sana pula dan king hitam tak sempat nak kejar. Itu idea Magnus Carlsen yang bijak. Okey, H5 kat sini, bishop ke C3, king B7, bishop F6 nak makan pawn dan pawn ni memang tak boleh kawal, memang mati. Jadi Gukesh cuba tolak dan kita ada pawn makan pawn, bishop makan pawn. Yes, Magnus lebih satu pawn kat sini. Knight F1 dan A6 check. Oh, boleh makan ke? Free ke? Tak free lah sebab bishop pergi ke E2 check dan kita dapat tengok knight pula akan mati. Okey, sebab tu king pergi masuk ke A7 dulu. Kita ada bishop ke E2 sambil serang knight sambil kawal pawn tu. Knight lari ke D2 dan bishop D4 check dan kat sini paksa bishop untuk tukar bishop dan bila dah tukar, knight nak lawan bishop dengan 2 pawn memang tak sempat. Okey, kita ada F3 serang bishop dan kita ada bishop makan je lah pawn tu. Gukesh makan dulu pawn di A6, kita ada bishop ke D5 kat situ dan kita dapat tengok king hitam terlalu jauh manakala knight pula pun terlalu ke bawah. Kat sini king cuba datang dan kita ada G4 tolak je terus. Knight F1, G5, knight G3, king pula pergi, king C7, G6 lagi, knight H5 dan selepas bishop ke F3 kat sinilah Gukesh resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab memang jelas kalau knight ni lari ke belakang, pawn tu tolak ke depan senang menang. Kalau knight tu lari masuk ke G7, knight ni akan sentiasa diburu oleh king. Okay, king boleh dekatkan dengan knight, knight boleh lari, king dekat lagi dan kalau lari lagi kat sini bishop tutup je di G4 dan kita dapat tengok knight tu mati. Tak boleh keluar dan lepas king datang dekat memang akan menang dengan mudah.